ni kita insya-Allah kita akan filekan tuntutan air percuma yang dijanjikan sejak daripada PIU ke-12 yang lepas. Sepatutnya janji itu ditunaikan pada 2008. Tapi sehingga sekarang janji tinggal janji. Dan pada hari ini saya telah framekan manifesto Kerajaan Pakatan ni kerana bagi mereka manifesto ni bukanlah satu perjanjian. Semata-mata untuk menarik undi daripada rakyat sahaja. Jadi hari ini saya dah framekan, insya-Allah hari Isnin ni kalau tuan-tuan nak ikut saya, kita sama-sama ke pejabat Menteri Besar, kita serahkan manifesto ni untuk digantung kat bilik dia aja. Sebab manifesto bukan janji. Untuk diletak dan digantungkan dekat bilik dia. Ini semata-mata untuk dapat undi saja. Jadi itu bukanlah yang kita nak. Dan insya-Allah hari ini dia telah membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan ni hanyalah kerajaan yang bukanlah menjaga kebajikan rakyat. Dan insya-Allah pada hari ini semua penduduk Taman Putera Perdana sekali pun telah sedar, dan kali ini kami tak akan tertipu lagi. InsyaAllah dalam pilihan raya ni tanpa ragu-ragu lagi kami akan tolak bulat-bulat Kerajaan Pakatan. Betul ke masa Kerajaan Pakatan dipilih tu salah satunya menariknya ialah memang janji-janji dia ni terlalu banyak sangat yang menarik. Nak turunkan cukai pintu antara 10 hingga 20%. Anak-anak yang nak ke universiti nak bagi 1,000. Anak yang dihantar ke taska nak diberikan allowance. Ada allowance ibu tunggal pula. Tapi sehingga sekarang tak ada. Lepas ni kalau tuan-tuan yang nak boleh jadi pemimpin untuk kita bela pula ibu-ibu tunggal pun boleh. Sebab banyak lagi janji. Dan apa yang lebih duka cita untuk kami di Taman Putera Perdana ni, pada tahun 2009 Kerajaan Pakatan di bawah Menteri Besar Khalid Ibrahim ni telah membeli tanah daripada Talam. Tanah tersebut adalah merupakan tapak sekolah menengah, tapak sekolah-sekolah agama, tapak sekolah rendah ketiga. Tetapi setelah dibeli 2009, tahun 2011 tapak tersebut telah ditukarkan statusnya menjadi kawasan kilang industri. Kami dah tak ada dah tapak sekolah menengah yang kedua sekarang. Jadi berbalik berkenaan air percuma ni, ada tak macam pihak penduduk refer lah, maksudnya kenapa kami ni masih belum menerima subsidi? Ya, kita cuba bertanya. Pihak betul. Kita dah beberapa kali dengan pihak Syahbaz dan melalui teguran-teguran kepada pihak Kerajaan Pakatan, kita minta supaya benda yang dia dah janji. Sebab dalam manifesto ni, boleh kita fokuskan pada manifesto ni, tak ada tertulis air percuma tu kepada meter individu saja, tak ada. Tetapi kita nampak sekarang ni Kerajaan Pakatan cuba mengaburi mata rakyat, dah dinaikkan pula billboard besar menunjukkan bahawa air percuma untuk meter individu saja. Kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Puchong ke mana, dah nampak ada 3 anak kecil yang memegang perkataan air dan dituliskan kat situ 20 meter padu air percuma untuk meter individu sahaja. Tahun ni baru dibuat. Kenapa tahun 2008 tak dibuat? Jadi ini dah telah menipu kita. Okey. Terima kasih. Okey, kita amplify.